Tengok penuh ni. Baju batang. Miau. Untuk ikan, ini untuk sup. Okay. Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Wina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Macam biasa anak saya masih sekolah. Ini saya nak masak. Macam saya cakap semalam kan saya petik daun apa nama tu? Daun kelo. Ni yang saya dah serut, saya dah cuci dah, saya nak buat sup. Tapi campuran dia ada cendawan. Saya campur dengan cendawan. Saya ada cendawan dekat peti ais dengan berbola ni. Saya campurkan sekali lah. Ingat saya nak masak asing-asing. Jadi saya campur je lah. Buat sup campur. Campur daun kelo dengan ikan tongkol. Ni saya ada ikan tongkol. Saya nak masak sambal lah. Saya dah letak garam. Saya dah letak rempah ni. Garam. Letak aji sikit dengan kunyit, serbuk kunyit. Tinggal goreng aja. Okey, letak sini dulu. Ni saya nak potong-potong bawang dulu, nak buat sup. Sekali dengan goreng ikan lah. Lepas tu buat sambal. Okey. Okey, saya nak potong-potong bawang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni untuk sup. Bismillahirrahmanirrahim. Serai juga, ini serai saya ketukkan. Ini untuk okey, saya goreng ikan sekali dengan buat sup. Ini rempah dia saya tumis lah. Ini goreng ikan ni buat sambal ni. Ini untuk sup. Sikit aja, buat sup simple aja rempahnya, tak susah-susah. Okey, kita masukkan bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, biar dia wangi. Dan sekali saya masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan berbola. Bismillah. Dengan saya masukkan serai biar wangi. Ini saya masukkan serai biar wangi. Biar sup dia wangi. Kalau ada daun apa nama tu? Kalau ada daun kemangi, boleh letak daun kemangi. Saya masukkan cendawan. Cendawan dulu. Bismillah. Apa-apalah. Cendawan dulu ke, sayur dulu ke, boleh je. Dan daun kelo. Ni daun kelonya. Bismillah. Muat. Pelan-pelan. Tengok penuh ni. Macam mana nak gaul. Gaul pelan-pelan. Waalaikumsalam. Tambahkan air. Bismillah. Kenapa tak ada botol tu? Tak perasan. Mama kan ada kat sini. Tak perasan. Kenapa ada kat sini? Dia ada kamar di mana lagi? Mama tengok. Tak, Mama tak tengok situ sayang. Asal dekat asal rumah. Dekat sini. Lepas tu saya tambahkan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Garam secukup rasa. Ya, malulah. Aji, Pak Aji sikit. Masakan paling senang buat sup. Tinggal masuk-masuk, potong-potong, campak-campak. Gitu aja, bengek-bengek ni. Melekat.
Dah mendidih dah masak. Tutup api. Ni ikan pun dah garing. Oh, ish. Aisyah, makan apa tu? Kenapa? Kerupuk. Dua anak-anak ni suka sangat makan kerupuk. Buat apa tu? Cik tangan dulu. Dah habis dah kerupuk? Lajunya makan. Satu kerupuk rantok dah kita tak habis. Tengok baju. Yang lain je. Oh, Batam, Indonesia. Ya, tapi nice. Okey. Pakai baju baru. Inilah baju Batam. Baju Batam. Saya nak masak sambal tapi saya nak blender dulu cili. Saya blender bawang dengan cili. Blender dulu. Bawang. Jadi saya campur. Ni ada cili merah ni. Merah menyala-nyala ni. Ambil sikit lah. Okay. Ada bawang putih pula. Cili merah. Dengan cili hijau. Ni cili akar. Saya campurkan. Biar sambal dia banyak. Biar sambal banyak. Tambahkan air. Ni dah lambat dah saya. Sampai ikan pun dah masak dah. Sampai ikan dah masak. Bawang dengan cili belum blender lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan dah siap goreng. Tapi sambal baru nak blender. Bismillahirrahmanirrahim. Dah panas belum? Okey. Ni sambal pun dah menyusut dah. Dia punya air dah kering dah. Tambahkan garam. Tambahkan gula. Tambahkan Pak Haji. Ajinomoto. Saya masukkan perahan asam jawa. Lebih air dah. Boleh lah. Ui. Dan masukkan ikan. Bismillah. Biar sambal dia banyak. Walaupun ikan dia dah habis, sambal dia boleh simpan nanti. Boleh. Kita tambahkan air biar dia merebus dia punya ikan. Sebab ikan tongkol ni, kalau kita rebuskan sekejap, baru rasa dia sedap. Walaupun dia dah masak, tapi kita rebuskan sekejap supaya daging-daging ikan tu empuk, rasa dia lunak-lunak macam tu. Lunak-lunak sedap. Tengok belakang rumah. Meow. Meow. Datang semua. Meow. Apa Loli? Banyak kucing belakang rumah. Ni kucing datang sendiri semua. Banyak ni. Ni semua kucing orang. Kecil-kecil datang sini. Semua datang sini. Datang sendiri. Itu nama dia Loli. Ni kurap. Tahu comel tapi tak comel. Ini hitam. Ni hitam. 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 Okey, dah siap ni minyak saya dah buang dah. Ni ada belen-belen ni kat kuali ni. Dah banyak dah minyak saya dah buang. Okey, dah siap dah. Tak muat. Letak aje lah.
Sepa dah. Ni sepa. Ni kalau tepi-tepi tak lap ni, nanti lalat datang. Telur. Sini. Tahu je lah, sini ni banyak lalat. Okey. Sambal ikan tongkol dah siap. Sup daun kelo pun dah siap. Tinggal makan. Memang saya buat semalam, sedap. Memang sedap. Pieces strawberry. Apa nama ni, Mak? Apa nama benda ni? Strawberry. Pieces strawberry. Ya, pieces strawberry. Tapi apa nama dia? Puding. Puding. Sedap. Puding. Sedap. Tumpang beli. RM2. Mandai je dia. Saya makan dari semalam, tak habis saya makan. Sedap. Sedap. Lagi cuaca panas macam ni kan? Sedap. Kalau cuaca panas, makan sedap. Sejuk-sejuk. Makan puding aja. Sejuk, sedap. Sedap. Sedapnya. Ma buli. Yelah. Ada kes buli. So, tanya anak-anak makcik, aunty, apa, puan apa semua, akcik, pakcik, apa semua, cakap dengan anak-anak pakcik, makcik, cakap dengan budak-budak tu, jangan suka membuli tau. Sekarang dah ada kes buli tau. Ya, betul. Sebab tu jangan ikut-ikut membuli. Kat sekolah pun dah ada amaran, kertas buli. Kertas buli. Jangan membuli. Okeylah, kawan-kawan semua, saya makan satu orang ni, saya tak ada kawan. Anak-anak tak nak makan, semua dah kenyang dia kata. Saya makan satu orang. Ni sup ni, saya campur ni, sebab saya memang perlu. Saya susah nak buang air besar dalam beberapa hari ni, mungkin sebab cuaca panas sangat. Itu yang saya masak sup ni. Pada yang tak suka masak tu, janganlah ikut cara saya ya. Masak asing-asing, sebab rasa dia, yang tak biasa makan, rasa dia pelik. Apa ni? Daun kelo campur dengan cendawan, campur dengan ni apa semua, campur. Penuhnya. Saya nak. Tadi bercakap, suara tak ada. Rupanya suara dah hilang. Macam mana suara boleh hilang? Yang ini tak tahulah hilang ke tidak ni. Okeylah. Itu sajalah. Jumpa lagi esok insya-Allah. Esok tak tahu nak masak apa. Besok baru fikirlah. Untuk masak besok baru fikir. Untuk hari ni dah settle, dah habis. Baiklah semua, makan dulu. Makan dulu, kita habiskan dulu. Baiklah semua, jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya habiskan makan dulu. Anak saya tengah tengok kartun. Balik sekolah je, tengok kartun. Tu tersadar kat sana tu. Ya Allah, kaki. Tu tersadar kat sana tu, dia tengah tengok TV, tengok kartun dia. Aisyah. Ya Allah, tingkahnya, astagfirullah. Macam tu lah guys, tingkah dia. Cuba nang sini. Nah.
Tak sopan. Abaikan je lah dengan bersepah-sepah tu. Maklumlah dia anak kecil memang macam ni lah. Semua benda bersepah. Budak duduk rumah sekejap je dah bersepah-sepah dah semua. Budak-budak kalau duduk rumah sekejap semua bersepah, ini tertarik, itu tertarik, tak tahulah apa diorang buat ni. Sekejap je dah berterabur-terabur sini sana. Abaikan je lah ya.